Assalamualaikum. Hai semua. Selamat datang kembali ke channel KL Sound Test, channel yang membincangkan seputar kisah berkenaan dengan dunia sound system di Malaysia, sound system profesional yang digunakan di event-event ataupun konsert dan sebagainya. Dan harap korang berada dalam keadaan baik, keadaan sihat, dilancarkan rezeki dan selamat menyambut puasa, insya-Allah. Kita akan mula berpuasa insya-Allah 19 Februari kita akan mula berpuasa lah bagi tahun ini. Hari ni bukan nak cerita pasal technical audio ke, pasal barang ke apa, tak. Ini saya nak react berkenaan dengan konsert Majlis Tertinggi Rock Queen Ella yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 14 Februari baru-baru ini, yang mana berlaku masalah isu technical audio system, yang mana sistem tidak dapat deliver dengan baik lah kepada penonton-penonton yang hadir, terutama penonton yang berada di tempat duduk dalam kawasan Stadium Nasional Bukit Jalil tersebut. Bagi yang berada di depan stage utama, katanya sound system kat situ memang best, memang padu kan. Tapi cuma yang berada di tempat-tempat duduk yang mana membeli tiket bukan yang tiket mahal, di situ berlaku sedikit masalah. Dan pada semalam 16 Februari, Majlis Tertinggi Rock Queen Ella ada mengeluarkan kenyataan media daripada Hitman Solution, Rock Queen dan Digital Age Sdn Bhd selaku penganjur yang menjayakan konsert inilah. Jom kita baca sama-sama. Konsert Majlis Tertinggi Rock Queen Ella telah berlangsung dengan jaya, namun telah dicebari dengan insiden gangguan sistem bunyi yang tidak memuaskan di tingkat 3. Tu point dia, di tingkat 3. Okey, setelah mengambil kira kebimbangan ramai yang terkesan melalui pihak pengajar telah mengadakan satu mesyuarat teknikal bersama pihak bernama Stadium, pengurusan Ella, pembekal sistem bunyi, Digital Ed dan pasukan teknikal yang telah terlibat bagi menyiasat aduan perkara yang telah berlaku pada Isnin 16 Februari 2026. Okey, semalam lah. Hari semalam dia orang dah buat siasatan. Mungkin postmortem lah orang kata, postmortem untuk apa yang telah berlaku, yang mana pada ketika konsert itu berlaku mereka menerima aduan daripada penonton di tingkat 3. Technical vendor telah bergegas ke bilik SRS yang menempatkan kawalan sistem bunyi stadium tingkat 3. Stadium maknanya sistem permanent lah yang digunakan untuk stadium, untuk acara-acara yang berada di stadium. Dia ada sistem bunyi dia sendiri. Ia bertempat di tingkat 2. Bilik tu ada kat tingkat 2. Dan mendapati bahawa sistem berkenaan telah ditukar format tatapan dan telah berubah kepada sistem default, bukan seperti yang ditetapkan semasa raptai dilakukan. Okey, kalau kat sini saya boleh fahamkan sistem tersebut telah diusik lah. Ayat mudah, telah diusik. Boleh kita tak tahu oleh siapa dan kenapa diusik, kita tak tahu. Tapi kalau benda yang boleh diusik ni sampai level orang kata berubah pada default sistem ni, saya boleh katakan sistem digital lah. Ini sistem digital, bukan sistem analog. Kalau sistem analog kita nak ubah boleh, lagi mudah nak ubah. Tapi orang kata tak adalah sampai level nak pergi ke default, sebab banyak benda nak diusik tu, nak pergi jadi default boleh. Tapi kalau digital cuma perlu reset button saja. Reset button automatik dia pergi default kan. Jadi kita bukan nak react, nak cerita siapa salah dan sebenarnya. Tak ada siapa pun. Kita cuma nak react dari segi berbincang lah. Dari segi macam kita-kita yang menjalankan bisnes kecil-kecil, tak semegah company ni lah. Tapi dari segi pengalaman yang saya boleh katakan, saya sendiri secara peribadi sangat-sangat mengelak kalau bila kita pasang audio, lepas tu dalam masa sama kita nak join sekali dengan sistem permanent yang ada dalam building tersebut atau di mana-mana saja. Saya sangat-sangat elakkan. Pertama, kenapa saya elakkan, kerana kemungkinan sistem tersebut boleh mengalami kerosakan atau sebarang masalah yang di luar kawalan kita. Itu yang pertama lah. Yang kedua, orang kata kita tidak boleh meletakkan staff kita sendiri untuk mengontrol sistem-sistem permanent ni. Biasanya ada orang-orang yang telah dibagi hak
diberi tugasan dia yang perlu menjalankan tugas tersebut. Itu je, maksudnya sistem ni tidak boleh berada sepenuhnya dalam kawalan kita. Secara personal juga, saya lebih suka kalau whole the system sepenuhnya, baik yang berada di depan stage maupun yang berada di kawasan tempat duduk penonton dalam stadium tu, semuanya menggunakan sistem daripada company yang sama. Maksudnya dibawa daripada luar, masuk dari pasar untuk memastikan kawalan sepenuhnya berada dalam tangan kita. Okey, normalnya kalau konsert-konsert besar ni, contoh audio mixer sajalah. Audio mixer dia bukan guna satu. Biasanya untuk control sound speaker depan stage, biasa dia ada satu complete system kat situ, audio mixer ni sendiri di stage untuk mengawal control monitor speaker dan side fail ataupun dan juga ni in-ear monitor untuk artis. Biasanya ada satu lagi soundman yang jaga, dan kebiasaannya sekiranya di front of house menggunakan kata 60 channel, di untuk sistem monitor pun sama, akan menggunakan 60 channel juga. Kalau kata ada pula lagi sistem, katakan sistem rakaman, contoh kan, sistem merakam ataupun untuk rakaman video dan sebagainya juga biasa kebiasaannya channel ni tetap sama lagi, sebanyak itu juga, sebab masing-masing akan mengawal sistem masing-masing tanpa perlu berlaku orang kata silang menyilang antara satu sama lain. Berbanding kita yang kecil-kecil ni, satu mixer, tapi dari satu mixer tu kita boleh hantar pergi ke house, boleh hantar pergi ke monitor speaker, kalau ada speaker delay pun datang daripada kita juga. Tapi kita di venue yang kecil, teknik tu berbeza dengan venue yang besar. Jadi sebenarnya kalau ikut secara peribadi, saya sangat mengelakkan lah kalau nak join sistem dengan sistem pembina yang ada dalam dewan. Takut benda-benda sebegini boleh terjadi. Sedangkan dalam kawalan kita pun, pengalaman saya sendirilah, pernah satu event biasa je, cuma ada delay system. Delay system mean ada speaker di kawasan belakang yang saya letakkan satu set lain untuk cover kawasan belakang, yang boleh dikawal ni, nak kuatkan nak slow di kawasan belakang tu boleh dikawal melalui mixer lain. Tiba-tiba orang komplain tak dengar. Rupanya masa break tadi, masa rehat tu, ada orang dah cabut speaker. Sebab dia nak bersembang depan speaker tu, dia kata dia tak dengar. Saya pun pelik, kenapa manusia ni dah tahu ada speaker kat situ, dah tahu ada orang cakap ke depan, kenapa kau nak bersembang juga kat situ? Kau tak boleh cari tempat lain ke? Jadi itulah orang kata dalam bermain dalam dunia sound system ni, apabila kita menyediakan nak menjayakan satu event, tak kisah event kecil, event besar, macam-macam isu teknikal ataupun masalah teknikal yang mungkin kita akan hadapi kepada pihak penganjur konsert Majlis Tertinggi Rock Ella ni. Saya harapkan diorang bolehlah mencari solusi terbaik untuk kepada penonton-penonton yang beli tiket di kawasan ni, katanya tiket bronze ataupun tiket kategori dancer. Mungkin tiket ni murah, tapi murah-murah pun orang keluarkan modal. Dan insyaAllah mungkin pihak Event Solution, Rockpin dan Digital X Indian Berhad akan memikirkanlah apa yang patut diberi, bagi sebagai ganti rugi lah di atas masalah yang telah berlaku. InsyaAllah dia company besar ni biasa ada jalannya macam mana nak menyelesaikan isu ni. Dan cuma apa yang telah pun berlaku, tidak boleh diubah. Dan diharapkan di masa hadapan diorang akan lebih berhati-hati maksudnya kalau nak buat konsert yang skala besar, tempat duduk bukan hanya depan pentas selama, ada juga yang melimpah ruah sampai ke kadang stadium macam stadium yang curam macam tu kan, tempat duduk orang kata tidak berada dalam keadaan routing ataupun laluan sound tu. Mungkin pada saya lebih baik kita
perhatikan cara-cara luar negara set up sound system dia orang macam mana, berapa tower yang dia orang pakai, line array berapa side setiap tu, semua supaya semua berada dalam kawalan kita sendiri dan tidak melibatkan sistem yang bukan dalam kawalan kita. InsyaAllah jumpa lagi di lain kali. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share sekiranya apa yang saya kongsikan pada hari ini memberi manfaat pada semua. InsyaAllah kita jumpa. Assalamualaikum.